Dia telah berkahwin, keluarga ada di Kelantan. So dia sewa rumah secara bujang di sini, dan kita percaya kemungkinan dia akan melarikan diri ke Kelantan lah. Tapi baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat tengah hari rakan-rakan media. Pertama sekali maaf atas kelewatan daripada waktu yang dijanjikan. Bersama dengan saya adalah Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Senior Komisioner Wan Kamarul, dan juga Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Tuan Syahrul. Di mana pada tengah hari ini saya nak berkongsi berkaitan dengan kejadian kes samun bersenjata api di sebuah kedai emas di Kota Damansara, Petaling Jaya, dan tangkapan yang dilakukan dalam tempoh 12 jam pada 22 hari bulan. Iaitu seperti mana yang pernah dimaklumkan sebelum ini, 22 Mac 2025 jam lebih kurang hampir 5 petang, Pusat Kawalan Polis Ibu Pejabat Daerah Petaling Jaya menerima maklumat pertama daripada orang awam menyatakan kejadian samun bersenjata api di sebuah premis kedai emas di Pasaraya NSK Kota Damansara. Penjarian ini dipercayai seorang lelaki warga tempatan menggunakan senjata disyaki sepucuk pistol semasa melakukan samun. Di mana dalam kejadian tersebut suspek ini telah bertindak bersendirian. Hasil siasatan kami sehingga sekarang dapati dia telah pun pergi ke premis tersebut dan melakukan pemeriksaan dan juga rondaan di kawasan itulah sebelum dia melakukan kejadian samun ini. Di mana dalam samun tersebut dipercayai sebanyak $7 ataupun 7 rak lah yang mengenai barang kemas yang dipamerkan dalam kedai tersebut dilarikan oleh penjenayah ini, dan kemudiannya melarikan diri menggunakan sebuah motorkar yang diletakkan di luar pasaraya berkenaan, dan kerugian dianggarkan dalam 2 juta seperti yang didakwa oleh tuan punya kedai. Jadi bertindak atas maklumat risikan dan juga siasatan pada 22 Mac pada hari yang sama jam lebih kurang 10 suku malam, Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor dan juga Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, iaitu tim CID, telah berjaya membuat tangkapan terhadap satu lelaki Melayu berumur lingkungan 32 tahun. Suspek tiada rekod lampau dan pada waktu ini telah direman selama 7 hari berumur 29 sehingga 29 Mac. Suatu tangkapan tersebut, pihak polis juga telah menjumpai serangkai kunci beserta alat kawalan jauh berlambang proton, sebuah telefon bimbit jenis Vivo, serangkai kunci rumah, satu beg galas jenama kuacua warna kelabu, dan 81 utas rantai warna kuning kemasan, satu beg silang berwarna hitam, dan juga wang tunai sebanyak RM1,800, sekeping kad kuasa polis Diraja Malaysia atas nama suspek, dan beberapa barang kes lagi termasuk pakaian suspek. Suspek adalah seorang anggota polis bantuan yang bekerja dengan salah satu syarikat lah yang mempunyai perkhidmatan polis bantuan ini. Jadi pada masa kejadian dia tak bekerja, dan selepas kejadian dia dijadualkan kerja masuk shift pada malam tersebut lah, tengah malam. Okay. Dan hasil daripada serbuan ini kita berjaya menemui sejumlah barang kemas yang dilaporkan hilang ataupun disamun, dan siasatan diteruskan di bawah Seksyen 4 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 kerana melakukan rompakan menggunakan senjata api.
Ada soalan? Buat masa ni dalam siasatan kita dapati ini kali pertama. Kali pertama dia tinggal dan juga bertugas di kawasan Bukit Beruntung. Dan kawasan di Kota Damansara ini adalah kawasan yang dia selalu pergi untuk membeli belah dan sebagainya. Okey. Ya, kita dapati dia ada hutang. Dia ada hutang dalam sampai 20,000. Jadi antara sebab yang dia kata dia melakukan samun ni adalah untuk bayar hutang. Itu dalam siasatan hutang, apa hutang alungkan dan sebagainya dalam siasatan lagi lah. Okey. Tak ada. Setelah siasatan kita dalam 3 hari ini, kita dapati dia melakukan secara solo. Okey. Dia sendiri yang bawa kereta kepunyaan dia sendiri pergi ke tempat tu, dia parking, lepas tu dia melakukan rompakan dan dia melarikan diri dengan membawa kereta dia sendiri, seorang diri. Kuat sikit. Okey, senjata api adalah salah satu senjata api yang digunakan oleh tim polis bantuan di tempat dia bekerja lah. Okey, so dia ketahuilah password yang berkaitan untuk bawa keluar senjata api tersebut lah. Okey, so sebelum kejadian dia telah pergi ambil senjata api itu, dia pergi melakukan rompakan ini, lepas tu dia balik, letak balik senjata tu tempat di pejabat dia. Okey. Lepas tu dia pergi ke rumah dia dan untuk bersiap untuk masuk kerja pukul 12 tengah malam. Tak sempat, sebelum dia nak pergi kerja, pihak polis telah sempat tangkap dia. Boleh kuat sikit. Dengan bantuan CCTV yang berada dalam mall tersebut dan juga yang berada di jalan raya, dengan risikan sistem yang ada dalam PDRN dan juga risikan pihak polis sendiri, kita berjaya mengesan ataupun identify suspek ini dan sebuah yang pantas berjaya membekas suspek ini dengan barang kes yang belum lagi dipindahkan daripada kereta. Okey. Kereta jenis apa ya? Jenis Proton Persona. Jalan kereta. Lokasi di hampiran rumah dia di Bukit Beruntung. Okey? Apa dia? Ya, kumpulan yang melakukan pecah rumah pada waktu malam, yang tertembak mati dalam bila bertempur dengan pihak polis tempoh hari. Pihak polis masih dalam memburu 2 lagi ahli kumpulan tersebut lah. Okay. Ada lagi soalan? Kita percaya 2 tu adalah warga asing. Okey, ya. Dia telah berkahwin
keluarga ada di Kelantan. So dia sewa rumah secara bujang di sini. Dan kita percaya kemungkinan dia akan melarikan diri ke Kelantan lah. Tapi polis berjaya tangkap dia lebih awal. Tak, dia tak boleh keluar senjata itu daripada kawasan tugas dia. Polis bantuan ini, dia punya kuasa polis termasuk memiliki senjata api itu adalah dalam kawasan yang yang diberi kuasa. Luar daripada itu dia tak ada kuasa untuk membawa senjata api. Okay, thank you. Yes. Ayo, sini ya. Ayo. Yang disambut daripada salah seorang kategori diumpatkan ada 3 staf iaitu seorang kategori. So, itu adalah proses untuk bayar untuk barang kategori itu sama juga lakukan. Ini adalah pakaian dan ada kemudian yang digunakan dia dipakai mask. Lama sudah jadi bantuan.